Soalan 8. Alright. Soalan 8 adalah hukum linear. Dia dah beri dah persamaan ni. Macam pelik je ni. Okey, lepas tu dia suruh kita cari, kita plot Y. Kita plot ln Y melawan X minus 5 diskuarkan. Alright. So, cikgu tunjuk skema jawapan ya. Okey, pastikan kamu punya nilai-nilai dalam tabel kamu 2 tempat perpuluhan. Okey, lepas tu pastikan, apa lagi? Pastikan kamu label dan scale kamu betul kat sini. Dan pastikan ada kosong. Dan pastikan scale label. Lepas tu labelkan paksi X, paksi Y. Dan pastikan kamu punya graf memotong paksi Y kat sini. Okey, kalau dah potong, cikgu suka keluarkan macam ni. Kita tengok dekat mana dia bersilang. Oh, C sama dengan negatif 2.8. Okey, lepas tu digalakkan mencari dua koordinat yang melalui graf. Okey, passes through the graph. That mean kalau tak ada titik yang diplotkan, mana-mana titik yang berada di atas garisan. So, cikgu pilih di sini part 4.9 dan 2.52. Alright, so selesai. Dah lengkap ni, baru cikgu boleh tengok soalan yang seterusnya. Okey, dengan menggunakan graf, cari nilai bagi A, B dan apakah nilai X bila Y sama dengan 74. So, apa-apa pun, we have to convert non-linear equation to the linear equation. Okey, this is non-linear equation. Okey, disebabkan kita ada ln, kita kena tambah ln kiri dan kanan. To the left hand side and to the right hand side macam ni. So, seperti hukum log juga, kita bawa indeks ni ke depan ln. Okey, kita bawa indeks tu ke depan ln ya. Cikgu pecahkan dulu. Okey, and then bawa indeks ke depan ln. Apa berlaku bila ln berjumpa excellent? Dia akan jadi 1. Ini jawapan. Kita susun dalam bentuk Y equal MX plus C, di mana paksi Y kita ln Y, paksi X kita adalah X minus 2 square. Jadi ikutlah tersusun. Betul, paksi X kita betul, paksi Y kita betul. Okey, jadi kita tahulah our gradient is B, our Y-intercept is ln A. Okey. So, selepas ini kamu digalakkan keluarkan dulu. B sama dengan M. Oh, M is gradient. So, based on the coordinate yang kamu cari, kita cari gradient. So, kita akan dapat jawapan. Selesai? Okey, so berdasarkan skema jawapan, kalau berada di antara range ni, diterimalah. Okey, lepas tu kita nak cari A. Ln A adalah C. Oh, pergi balik kat C. Yang kita lukis, yang kita cari dekat graf tadi. Oh, C negative 2.8. Masukkan. So, kita terus cari shift ln, kita akan dapat nilai. Okey, kita terima nilai kamu punya nilai A kalau berada di range yang saya tulis kat sini. Alright, so apa lagi? Oh, nak cari nilai X. Okey, apakah nilai X apabila Y sama dengan 74? So, mana Y? So, kita kena lnkan Y tu dulu. Kita akan dapat 4.30. Pergi dekat ln Y exist ni. 4.3 kat sini. Sentuh graf, pergi ke bawah. So, kita dapat 3.7. 3.7 ni adalah X minus 5 square. Okey, so kita nak cari nilai X kan. Okey, square. Okey, kita akan jadi 13.69. Okey. Okey, dekat sini cikgu tersilap tulis ya. Sekejap. Cikgu pergi squarekan pula dia. Potong. Okey, sini adalah square root. Okey, 3.7 square root. Cikgu akan dapat 1.9235. Okey, so kita tambahkan dia. So, cikgu akan dapat 6.924. Alright, so selesai. Okey, seterusnya ada lagi? Sudah habis.